8 jam ke ada 9 jam sebab kan daripada bulan 3 kan, sebulan kan 2 jam kan. Memang konsisten. Alhamdulillah. Doktor ada diagnosa apa-apa tak? Macam kenapa head tu tak berhenti? Dia check thyroid ke? Tak ada, memang tak ada. Semua normal. Thyroid. Sebab tu dia kata rare, sangat rare lah. Sebab tak ada apa PCOS ke, PCOS semua tak ada. thyroid ke apa semua tak ada. Itu yang buat dia jadi macam kenapa ni ada mistik-mistik. Ada. So memang sampai doktor suruh saya turunkan berat badan. Turun berapa? 18 kg. Dalam masa tu yang 18 kg turun masa bila? Sebelum minum susu. Sebelum minum FRT. Dah turun berat badan pun masih lagi period tu masih lagi tak betul. Walaupun berat dah berjaya turun. Sebab dia hari-hari dia akan bleeding. Banyak ke kalau jenis pattern fit? Macam seminggu ni dia projek sikit. Lepas tu minggu dia break. Sampai doktor pun jadi macam masalah.